Si Yin. Kamu buat kami risau beberapa hari ni. Macam mana sekarang? Badan rasa okey tak? Okey je. Kakak cuma terhantuk kepala sikit. Doktor cakap cuma gegaran ringan. Mungkin ada hilang ingatan sekejap. Kakak, ingat tak macam mana kena culik hari tu? Ingat apa-apa? Adik cuma nak tolong kakak tangkap orang tu. Hari tu, kakak rasa macam mimpi pelik aja. Apa sebenarnya jadi, kakak langsung tak ingat. Kakak kenalah jaga diri. Kalau apa-apa jadi lagi, biar adik temankan. Mak pun ada cakap tadi, kalau apa-apa jadi kat kakak, Link Group mesti akan kelang kabut sekejap. Jadi, syarikat perlukan kakak. Walaupun syarikat dalam keadaan kritikal sekarang, kamu baru je keluar wad, terus datang kerja. Nanti kalau kamu pengsan macam mana? Kakak tak adalah lemah sangat. Lagipun bosanlah duduk hospital lama-lama. Baik datang pejabat untuk kerja. Tapi, ada satu benda yang buat kakak tertanya-tanya. Hari kakak cedera tu, adik kat mana? Hari tu, adik kat Huaxiang Entertainment tengah berunding. Kalau tak percaya, boleh tanya pengarah. Tak payah. Kakak tanya je. Ting Feng cakap, penculik tu dah ditangkap. Rupanya dia Su Wancin. Dia ya? Tak sangka pula walaupun dia nampak penakut, tapi berani buat benda macam ni. Su Wancing tu memang orang dalam syarikat kita. Benda ni mesti bagi kesan besar. Tapi dia dah kena tangkap dah pun. Kita fokus je pada macam mana nak kawal pendapat orang awam. Jangan tambahkan masalah. Betul cakap Aunty. Tapi rasanya Yue pun betul juga. Su Wancing selalunya nampak macam penakut. Takkan tiba-tiba berani membunuh. Mesti ada orang di belakang dia.